Assalamualaikum korang. Hai, apa khabar? Saya Nadia. Okay, orang panggil saya dengan Nadia Anwar atau Nat. Okay, nama penuh Nur Ain Nadia. Okay, so I nak share dengan you. It's actually ibu yang I tulis. So sedikit sebanyak tu I nak share dengan you kalau you guys rasa apa yang I rasa lah. Okay. Ni kipas pula kan Tim. Okay. Di usia 7, aku belajar tersimpan di sudut sunyi. Seremban jadi ruang baru, luka tetap ada. Tapi hati mula bersinar. Pintu tertutup, jalan berpisah. Di seremban, aku belajar berdiri walau bayang-bayang masih mengikuti. Diam itu tangga. Air mata jatuh tanpa suara. Tanggungjawab kecil dan ruang baru mengajar aku percaya diri. Seremban membuka lorong baru, luka lama masih tersimpan. Tapi aku menulis dengan harapan bersinar. Umur 7, aku belajar hati boleh pecah dan membina semula. Seremban mengajar aku berdiri meski bayang-bayang tidak pergi. Tak semua orang yang gagal tu malas. Ada yang gagal sebab mental rosak, kewangan bocor, tapi masih senyum dekat depan orang. Kalau kau pernah di situ, aku faham. Aku tak muflis, tapi aku tak mampu lagi. Bila mental rosak, tapi anak masih perlukan kita. Kalau cerita aku buat kau rasa kurang bersalah dengan diri sendiri, tolong subscribe aku di YouTube, di Rumah Biru, supaya aku rasa tak keserangan. Kita bukan malas, kita bukan leka, kita bukan selesa, tapi kita penat lawan sorang-sorang. Kau ada, aku ada untuk cerita pada kau. Aku tak janji hidup aku ni cantik. Yang aku janji, aku akan ada dengan kau walau di sekeliling kau tak ada siapa yang ada. Aku janji. Terima kasih sebab sudi follow aku, sebab nampak aku dan yakin aku jujur dalam setiap cerita aku.